hari ini. Baik, yang pertama tajuk kita pada hari ini ialah cuaca panas. Yang kedua, kemahiran kita pada hari ini bahasa. Yang ketiga, aktiviti kita pada hari ini ialah mengenal pasti kata kerja aktif transitif. Dan yang keempat, tugasan kamu pada hari ini ialah melengkapkan tempat kosong dengan kata kerja aktif transitif yang sesuai. Mari kita lihat petikan cuaca panas pada muka surat 29. Cuaca panas. Farisha dan Shufen sedang menunggu bas sekolah. Keadaan cuaca panas pada waktu itu. Farisha teringat akan panduan kekal sihat pada musim panas yang diamalkan oleh keluarganya. Banyakkan minum air kosong. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau penyaman udara untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang nipis, berwarna terang dan longgar. Tidak berada di dalam kenderaan yang bertutup tanpa penyaman udara. Gunakan payung atau topi untuk melindungi diri daripada pancaran haba terus ke badan. Apakah itu kata kerja aktif transitif? Baik anak-anak, mari kita lihat munshi cilik. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang menerima objek sebagai penyambut. Di sini kata kerja diwarnakan dengan warna merah dan objek diwarnakan dengan warna biru. Mari kita lihat contoh. Kita perlu menjaga kesihatan. Okey, ayatnya pendek tetapi yang nak ditunjukkan di sini ialah menjaga ialah kata kerja dan kesihatan itu ialah objek ataupun kita kenal sebagai penyambut. Okey, ada satu tip yang cikgu nak kenalkan kepada kamu supaya kamu senang untuk mengenal pasti yang mana satu kata kerja aktif transitif. Kalau kamu perhatikan, kata kerja di dalam contoh ini mempunyai imbuhan awalan yang bermula dengan men. Okey. Bagaimana kamu nak mengenal pasti kata kerja aktif transitif? Jadi, kebanyakan kata kerja aktif transitif menggunakan imbuhan awalan me, meng, mem, men dan menge. Dalam contoh ini ialah men. Jadi kalau kamu tengok bermula kat depan ni me, maka yang itu ialah kata kerja aktif transitif. Okey, mesti pastikan ada objek, ada penyambut di belakang kata kerja tersebut. Okey, mari kita lihat dengan lebih jelas. Baik, mari kita kenal pasti kata kerja aktif transitif. Okey, di dalam petikan di bawah ini kita nak mengesan atau mengenal pasti yang manakah kata kerja aktif transitif. Okey. Kata kerja diwarnakan dengan warna merah. Sebagai contoh yang pertama ialah mengambil. Mengambil ialah kata kerja. Ini kan kalau ambil sahaja, mengambil sahaja, kita panggil kata kerja sahaja. Tidak ada aktif transitif yang kita sebut di belakang dia. Kata kerja sahaja. Bila dia akan menjadi kata kerja aktif transitif? Apabila ada objek ataupun yang kita sebut sebagai penyambut. Contohnya langkah-langkah pencegahan diri. Jadi ayat ni akan berbunyi mengambil langkah-langkah pencegahan diri. Mungkin kamu keliru. Apakah yang dimaksudkan dengan objek ataupun penyambut? Untuk kita menentukan objek atau penyambut, kita biasanya akan bertanya. Contoh ya, mengambil. Mengambil apa? Mengambil apa? Kebanyakannya perlu disoal. Mengambil apa? Mengambil langkah-langkah pencegahan diri. Jadi soalan apa itulah ialah objek ataupun penyambut. Bila ada objek ataupun penyambut ataupun soalan kita tu boleh dijawab, maka itu ialah kata kerja aktif transitif. Dan kalau kamu perhatikan, di bahagian depan kata kerja ini dimulakan dengan imbuhan awalan yang bermula dengan ME dekat depan kan, yang dalam ini ialah meng. Okey, mari kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah minum. Minum ialah kata kerja. Cikgu Izan kata kena dimulai dengan imbuhan awalan yang ada ME, tetapi minum ni tidak ada. Kalau kamu nak tahu, minum ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa perlu ditambah imbuhan awalan. Jadi tak perlu imbuhan awalan pun boleh guna dia sebagai kata kerja. Kita tengok pula di belakang dia ada objek, ada penyambut. Minum apa? Minum air yang banyak. Jadi automatik ayat ini minum air yang banyak ialah kata kerja aktif transitif. Mari kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, mengurangkan. Mengurangkan ni pun ialah kata kerja. Dimulai dengan imbuhan awalan men. Betul kan? Jadi apakah
objek ataupun penyambut bagi mengurangkan apa? Okey, mengurangkan pengambilan minuman yang mengandungi kafein dan kadar gula yang tinggi. Itu ialah objek ataupun penyambut. Objek atau penyambut ni boleh dalam bentuk ayat yang ringkas ataupun boleh juga dalam bentuk ayat yang sedikit panjang begini. Okey, bila kita gabungkan dia akan jadi mengurangkan pengambilan minuman yang mengandungi kafein dan kadar gula yang tinggi. Jadi itu disebut kata kerja aktif transitif. Okey, boleh faham ya? Okey, baik. Sekarang kita nak isi tempat kosong dengan kata kerja aktif transitif. Okey? Tadi kita dah tahu dah yang mana satu kata kerja, yang mana satu objek ataupun penyambut dan digabungkan dia akan jadi kata kerja aktif transitif. Baik, kita tengok tempat kosong yang pertama. Okey, yang ini cikgu akan beri satu contoh percuma jawapannya ada di dalam ruangan yang berwarna jingga di atas. Okey, cikgu tunjukkan yang itu. Yang itu ialah melindungi. Jadi jawapan untuk yang pertama itu ialah selain itu, ketika berada di luar, kita haruslah melindungi diri daripada panas dengan menggunakan payung atau topi. Jadi melindungi itulah kata kerja. Daripada panas itu ialah objek ataupun penyambut. Okey, melindungi apa? Melindungi diri daripada panas. Jadi itulah dia kata kerja aktif transitif. Baik. Seterusnya kita tengok yang kedua. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, tempat kosong yang kedua, jawapannya ada di bahagian atas. Okey, jawapannya ialah hadkan. Okey. Apakah ayat yang sesuai? Okey, tadi cikgu dah sebut. Okey, kata kerja aktif transitif mesti dimulai dengan imbuhan awalan yang ada ejaan ME dekat depan. Jadi yang ini ialah imbuhan meng. Jadi kita walaupun ayat yang tadi itu ialah hadkan, jadi kita kena tambah dia dengan imbuhan awalan meng menjadi perkataan mengehadkan. Jadi jawapan di sini ialah kita juga perlu mengehadkan aktiviti luar seperti bersukan atau melancong. Okey, boleh faham ya? Okey. Kata kunci ataupun pembayang dia, jawapan-jawapan untuk nombor 3, 4 dan 5 kebanyakannya berada di ruangan jingga ini. Tetapi kamu perlu mengenal pasti sama ada perkataan tersebut perlu ditambah imbuhan awalan ME di hadapan tu untuk menjadikan dia kata kerja aktif transitif. Okey, cikgu harap kamu faham ini nombor 2. Baik, seterusnya untuk nombor 3, 4 dan 5, anak-anak 5 setia perlu buat sendiri. Okay, lagi sekali cikgu nak tekankan pembayangnya, jawapan kebanyakannya berada di ruangan jingga ini. Cuma kena kenal pasti perkataan-perkataan yang perlu ditambah imbuhan awalan ME di bahagian hadapan.